Bismillahirrahmanirrahim. Ni ada ayam digaul garam kunyit ya. Digoreng separuh masak ya. Biarkan ayam tu masak. Ni yang dah digoreng separuh masak ya. Ada air sanjawa. Ada 2 biji bawang besar. 1 untuk tumis, 1 masuk last nanti ya. 3 biji bawang putih. Cili kisar tu agak-agak 2 sudu makan. Ada gula merah 1 sudu makan. Ada serbuk cili 1 sudu makan. Serbuk kari daging 1 sudu makan. Ada sos tiram dan kicap manis kipas udang ya. Sos cili. Tumis bawang besar yang 1 biji tu ya. Hingga bawang tu layu sedikit ya. Bawang pun dah nampak kuning. Masukkan cili kisar 2 sudu makan ya. Masukkan serbuk cili dengan serbuk kari daging tu ya. Hingga bahan tu masak betul-betul ya. Agak bahan tu dah kering dah masak. Masukkan sos tiram agak-agak 2 sudu makan ya. Sos cili tu agak-agak 3 sudu makan. Kicap manis, kicap kipas tu letak lebih pun tak apa. Tapi nanti boleh dirasa ya. Bersahur ni boleh dirasa. Masukkan gula merah. Air asam jawa ya. Masukkan air untuk kuahnya lah ya. Kuah dia tak perlulah banyak sangat. Biarkan kuah tu mendidih. Masukkan ayam yang digoreng separuh masak tu ya. Gaul rata ya. Biar ayam tu masak betul-betul ya. Sebab tadi goreng separuh masak je kan. Biar dia masak betul. Biar mendidih lama sikit. Kalau airnya kering, tambah lagi air. Agak-agak ayam tu dah masak. Masukkan je bawang tu. Kalau ada cili, masuklah cili ya. Kalau suka cili merah ke hijau ke. Kalau kurang gelap, boleh tambah kicap. Tapi rasalah dulu ya. Nanti masin pula. Dah pun masak ya. Kuah dia tak perlu banyak ya. Ada kuah sedikit lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di lain video. Okay, bye. Selamat bersahur. Dan selamat mencuba ya. Ayam masak kicap berempah.